Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Syazmizan bin Nurhal. Pernah tak korang belajar dalam keadaan terlalu sunyi sehingga rasa mengantuk dan hilang fokus? Mesti pernah kan? Sebab perkara ni selalu berlaku dalam kalangan pelajar. Jadi, dalam video ni, saya dan kawan-kawan saya akan menerangkan tentang belajar sambil mendengar muzik lebih baik daripada belajar dalam keadaan sunyi. Secara umumnya, pembelajaran yang berkesan memerlukan fokus, emosi yang stabil dan motivasi. Namun, suasana yang sunyi tidak semestinya membantu pelajar ketika belajar. Merujuk psikologi pembelajaran, rangsangan bunyi lebih membantu. Contohnya, muzik yang lembut. Ianya boleh membantu otak kita berada dalam keadaan yang lebih fokus dan bersedia untuk belajar. Oleh itu, kami berpendapat bahawa muzik bukanlah sekadar gangguan. Sebaliknya, boleh menjadi alat sokongan pembelajaran jika digunakan dengan betul. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Muhammad Ahmad Syafiq bin Syafi'i. Terima kasih kepada Nur Syazmizan. Nama saya Muhammad Ahmad Syafiq bin Syafi'i. Ujar pertama kami ialah muzik dapat membantu meningkatkan fokus masa belajar. Fokus merupakan elemen yang sangat penting dalam proses pembelajaran kerana tanpa tumpuan yang baik, pelajar sukar memahami dan mengekalkan maklumat yang dipelajari. Menurut kajian, muzik yang perlahan dan berirama stabil boleh membantu otak mencapai keadaan alfa, iaitu keadaan minda yang tenang tetapi masih fokus. Keadaan ini sesuai untuk aktiviti pelajaran seperti membaca, mengulang kaji dan menyiapkan latihan. Selain itu, muzik juga berada sebagai bunyi rada yang membantu mengurangkan gangguan daripada persekitaran luar seperti bunyi bising atau suasana sekeliling yang tidak terkawal. Dengan adanya muzik, emosi pelajar menjadi lebih stabil dan mereka mampu mengekalkan tumpuan dalam tempoh yang lebih lama. Berbanding belajar dalam suasana yang terlalu sunyi, sesetengah pelajar mudah merasa mengantuk dan hilang fokus kerana kurang rangsangan kepada otak. Muzik membantu memastikan otak kekal aktif tanpa mengganggu pemikiran. Saya akan serahkan kepada Muhammad Nazan bin Kamarul Faizal. Terima kasih kepada Aiman Syafiq tadi. Berbalik kepada saya, Muhammad Nazhan. Pertama, muzik dapat menjadikan pembelajaran tidak stres. Apabila kita belajar sambil mendengar muzik, otak menjadi lebih rileks dan ini membantu kita untuk lebih mudah menerima maklumat. Yang kedua pula, muzik membantu membina hubungan emosi dan maklumat yang dipelajari. Apabila emosi kita stabil dan tenang, pembelajaran menjadi lebih mudah ataupun lebih berkesan. Ketiga pula, ingatan jangka panjang menjadi lebih kuat. Muzik, terutamanya muzik instrumental dapat membantu menyimpan maklumat lebih lama. Ia sangat sesuai digunakan untuk hafalan fakta, membuat nota dan ulang kaji. Keempat, belajar dengan muzik kurang membosankan. Boleh menyebabkan membosankan berbanding suasana sunyi. Suasana yang terlalu sunyi boleh menyebabkan pelajar cepat bosan, cepat ngantuk. Manakala muzik dapat mengekalkan minat dan fokus terus belajar. Dan akhir sekali, mampu mengurangkan gangguan persekitaran dan membantu pelajar menumpukan perhatian terhadap pembelajaran dengan fokus yang lebih baik. Habis sudah saya punya maklumat. Saya pas kepada Faris. Bye-bye. Terima kasih kepada Muhammad Nazhan atas perkongsian beliau. Seterusnya, saya Muhammad Faris bin Ahmad Bastari ingin menerangkan perbandingan mendengar muzik dan tanpa mendengar muzik ketika belajar. Tanpa mendengar muzik, yang pertama, terlalu senyap boleh menyebabkan pelajar mengantuk. Apabila pelajar mudah mengantuk, suasana pelajar akan menjadi cepat bosan dan jangka pembelajarannya pendek dan hakikatnya
terlalu senyap ni menyebabkan pelajar jangkaan belajarnya terlalu singkat dan menyebabkan mengantuk. Seterusnya, kurang rangsangan kepada otak. Kurang rangsangan kepada otak ni kebiasaannya ketiadaan rangsangan bunyi ni menyebabkan suasana kurang aktif. Otak akan menjadi kurang aktif dan menyukarkan pelajar untuk mengekalkan fokus. Seterusnya, pelajar mudah hilang motivasi. Maksudnya pelajar boleh menyebabkan cepat berasa hilang motivasi dalam diri untuk belajar. Jadi mereka cepat berasa malas dan bosan. Seterusnya, mendengarkan muzik. Yang pertama, suasana pelajar lebih hidup. Apabila suasana belajar lebih hidup, mereka tidak merasa ngantuk, lesu. Dengan muzik yang sesuai dengan keadaan belajar akan memberikan semangat untuk belajar untuk menyiapkan semua tugasan-tugasan. Seterusnya, mengurangkan tekanan dalam diri. Muzik yang sesuai kadang-kala boleh menghilangkan stres seseorang dan memberikan ketenangan kepada seseorang. Seperti mereka ada kerja yang banyak, kerja kursus yang banyak. Apabila mendengarkan muzik ni, mereka dapat tenangkan diri dan menyiapkan semua tugasan-tugasan tu dengan secara teratur. Seterusnya, meningkatkan minat untuk terus belajar. Maksudnya, muzik ni membantu pelajar untuk sentiasa belajar dengan keadaan positif dan memberikan semangat untuk pelajar untuk belajar dengan jangka masa yang panjang. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih kepada saudara Faris Bastari. Saya Ahmad Rifki bin Ismail. Walau bagaimanapun, penggunaan muzik dalam pembelajaran perlu dilakukan dengan bijak supaya tidak mengganggu tumpuan belajar. Tidak semua jenis muzik sesuai digunakan semasa belajar, terutama muzik yang terlalu kuat dan mempunyai lirik yang jelas. Oleh itu, terdapat beberapa syarat muzik yang sesuai untuk pembelajaran. Antaranya ialah muzik yang perlahan, tidak terlalu kuat dan tanpa lirik. Selain itu, irama muzik juga perlu tenang, konsisten dan tidak berubah-ubah secara mendadak kerana perubahan irama yang getara boleh mengganggu fokus belajar. Muzik seperti instrumental, klasik dan lo-fi didapati paling sesuai kerana ia berfungsi sebagai bunyi latar yang membantu menenangkan fikiran tanpa mengganggu proses pemikiran dan pembelajaran. Sebagai kesimpulan, berdasarkan kajian dalam bidang pendidikan dan psikologi, kami mendapati bahawa belajar dengan iringan muzik adalah lebih berkesan berbanding belajar secara sunyi. Muzik yang sesuai dapat membantu meningkatkan fokus, daya ingatan serta motivasi pelajar semasa proses pembelajaran. Namun begitu, keberkesanan penggunaan muzik bergantung kepada individu dan jenis tugasan, memandangkan setiap pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Akhir kata, muzik bukan pengganggu pembelajaran. Sebaliknya, merupakan alat sokongan pembelajaran yang berkesan jika digunakan dengan cara yang betul. Sekian dari kami. Terima kasih.